Serius Yasin tak sangka Shopee dia nak run ads video Yasin. Serius Yasin pun tak boleh brain lah. Macam mana Shopee boleh pilih Yasin punya video untuk jalankan iklan. Aduh, pelik-pelik lah Shopee ni. Okay, basically contohnya jadi macam ni. Minggu lepas tak silap Yasin dalam Yasin ada upload satu video dengan anak-anak Yasin lah. Basically video tu simple je. Video tu budak-budak tidur, Yasin kata jangan kacau, tapi bila depa tidur, depa kacau Yasin. Dan pada waktu tu Amir dia main, dia bawa barang vacuum lah, main vacuum lalu. Lepas tu kira video affiliate lah. So Yasin tak link Shopee, post. Beberapa hari lepas tu saya tengok naik satu notification kat IG kan, dia tulis Shopee_.my. Ada star pula, ada right biru tu is paid partnership program basically the run ads lah untuk video scene. So wow. Biar betul Shopee kata video aku besok macam mana boleh pilih ni kan. So kita excited lah. Bila excited tekanlah info dalam tu. So tengok tarikh dia 15 Julai sampai 22 Jun 2027. Kata, ui, ni jackpot ni. Maksudnya video kita Shopee tolong run jackpot lah. Siapa tak suka? Tunggu Ustaz. Dalam 4 jam lepas tu status not aktif. Aduh, Shopee lawak lah. Dia beri harapan palsu kat aku. Dia tak apa, basically untuk sekarang ni kita semua tahu siapa yang follow Yasin tahu. Siapa-siapa yang buat konten dekat Facebook, khususnya Facebook yang letak link affiliate Shopee, for sure video-video kita tu Shopee alert dan berkemungkinan video kita akan dijalankan iklan oleh pihak Shopee. So berbalik lah. So basically semua orang boleh dapat benda ni. Mungkin Yasin ni secara basically Yasin punya video ni mungkin secara ayat dia macam mana, mungkin ada kesilapan kot daripada site Shopee. Mungkin dia salah pilih video ke macam mana ke tak tahu. Tapi dia ada dua kemungkinan yang Yasin rasa yang berlaku. Satu, sebab Yasin run item yang Shopee Mall. Item Shopee Mall maybe Shopee pilih untuk run iklan. Itu salah satu lah. Kedua, Yasin pernah dapat notification daripada Facebook. Yasin tak simpan lah dia punya screenshot. Facebook ada cakap video hang punya page ni on fire something like that. Sebab tu sebelum Yasin yang viral lah, ada video yang dengan budak-budak viral klik-klik mata tu. Ataupun lepas video tu kot, ada dapat satu noti, memang special. Noti tu cakap video hang tengah hang punya page ni kami tengah promote rising ke apa something like that. So lepas tu video-video Yasin semua view naik dekat Reels. So ingat ada video Yasin siapa tengok video, siapa yang tak tengok video Yasin yang first yang kata kita nak buat cabaran 1,000 bawah 5 tahun. Ini salah satu kesambungan dia. So kat sini video tu Yasin dah cakap sekarang Meta dengan Shopee depa dah macam collab. So dah benda ni betul lah dan ternyata benar. Yasin telah membuktikan. Semasa Yasin buat video tu, waktu Yasin buat video tu Yasin tak tahu, Yasin just agak-agak lah sebab Facebook tak senang-senang lah bagi dia punya third party untuk access dia punya features dalam ni. Tapi lately ni Yasin tak ingat bila, tapi Meta dia dah start bagi Shopee jadi affiliate dia. Even YouTube sendiri pun bagi Shopee bagi letak link affiliate dia. Dia ada banyak Lazada apa semua. Tapi social media dah start benda tu. So benda ni tak mustahil lah untuk Shopee sendiri nampak. Dan Facebook dia tengok, mungkin dia ada satu kolom, ada satu team department mana-mana bagi list mana-mana viral yang letak link Shopee. Bagi aku nak tolong run ads. Jackpot guys. So sekali lagi Yasin nak ulang dan Yasin nak remind untuk diri Yasin, basically banyak-banyakkanlah buat video konten yang ada link Shopee. Mana tahu kok ada rezeki video kita ni telah dijalankan iklan oleh Shopee. Siapa nak bagi? Dan video tu
ada klik satu kot. Yasin tak ingat ada satu barang apa dah. Satu klik. Tapi reach 27 orang je lah. Itu pengalaman yang baru. Pengalaman yang menarik untuk Yasin lalui. Dan benda ni sangat memang best gila. Hang pun buat video cerita pasal Meta dengan Shopee, mungkin ada collaboration berlaku, bukan, ada collab dan bepa. Even video yang letak link Shopee pun Meta Reels khususnya dia memang belanja view gila dan klik tu berlaku. Nanti saya akan share kalau komen tak ramai, saya nak 10 orang komen. Kalau siapa yang tengok video ni 10 orang tu komen, nak Yasin share tak video 1 juta video bola Yasin tu, yang main bola dengan Akid tu, Yasin letak link Shopee, berapa income dapat? Tapi Yasin nak 10 orang komen dulu lah. Yasin nak 10 orang komen. Yasin nak 10 orang komen dulu. Yasin share sat video, share sat apa ayat dia Yasin tak tahulah, tapi basically komen lah nak video tu, bukan video, nak Yasin ulas. Nak Yasin bongkarkan, nak analisis sebab apa kita kena letak link dekat video yang viral sekarang dekat Reels. Tolonglah siapa-siapa yang nak buat konten, siapa-siapa yang tak tahu, Yasin ramai kawan-kawan Yasin mai, tolong aku tak tahu nak buat macam mana, apa perlu patut aku buat, apa tu buat. Yasin cakap satu lah, hang tengok aku ni nobody kot. Sekarang pun nobody. Hang baru 6,000 subscriber. Hang tak ada siapa kenal hang. So hang buat bila video macam mana pun, dia memang long game, memang game yang panjang, tapi hang buat video macam mana, hang cerita, hang letak link Shopee, InsyaAllah dia, benda ni hang kena try. Kalau dia problem ni masalah, kita tak try. Kena try dulu guys. Yasin pun tak larang cakap. So basically Yasin harap video ni lebih lah 5 minit ke 2 minit, sebab video ni Yasin nak buat long form. So kepada siapa yang support Yasin, terima kasih banyak. Hampa boleh tekan subscribe, boleh tekan like, atau boleh turn on notification gitu. And then jangan lupa komen. Cukup 10 orang, kita upload next video yang pasal kalau income Shopee yang video viral gila macam mana. Tapi dia hampa jangan expect gila-gila. Yang saya beritahu saja, jangan expect gila-gila. Tapi ini adalah salah satu input untuk hampa dan konten untuk Yasin sampaikan kepada semua orang. So terima kasih banyak. Jom sama-sama kita support, kita tengok journey Yasin capai 100,000 subscriber bawah 5 tahun. Adakah Yasin boleh ataupun tak boleh? Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Ya.